Assalamualaikum. Hari ini kita nak cakap pasal azam tahun baru pula. Setiap hujung tahun kita buat benda yang sama. Kita buka buku nota, kita buka phone atau buka apps. Lepas tu kita tulis azam tahun baru. Awal bulan Januari kita rasa bersemangat. Kita rasa tahun ni akan confirm jadi lebih baik daripada tahun lepas. Jiwa berkobar-kobar, hati membara. Kita beli kasut baru, kita beli baju baru, kita beli barang-barang berkaitan dengan azam tahun baru. Takut nanti bila time nak mula aktiviti azam tahun baru kita, barang tak cukup pula. Nanti rasa demotivated pula. Masuk bulan Februari atau paling lambat bulan Mac lah, azam tu dah mula senyap. Kita dah berdamai semula dengan hidup yang lama. Rutin yang sama, alasan yang sama. Dan kita pun hidup aman damai macam tahun sebelumnya. Kenapa benda ni selalu jadi macam ni? Aku nak bagi tahu kau, ia bukan sebab kita malas, tapi azam tu kita bina atas versi kita yang kita idamkan, versi yang kita cita-citakan, bukan versi kita yang sebenarnya wujud dalam hidup sehari-harian. Cuba untuk berubah ni seolah-olah kita cuba nak ambil alih takhta raja daripada versi kita yang dah lama hidup dalam diri kita. Mungkin untuk sesetengah orang, versi ni mungkin dah berpuluh-puluh tahun jadi raja untuk dia. So untuk turunkan takhta raja ni, kita kena ada satu plan yang bijak. So dalam video ni aku nak kongsikan kepada korang cara aku set azam tahun baru aku dengan menggunakan teknik yang aku panggil bijak. Kenapa aku ubah cara aku set azam aku? Dalam video sebelum ni, jujur aku cakap aku belum bersedia untuk tahun 2026. Bukan sebab aku tak ada impian. Impian tu ada. Cuma aku baru sedar satu benda. Selama ni aku set azam ikut apa yang aku nak jadi. Ikut versi ideal diri aku yang ada dalam kepala. Bukan ikut siapa diri aku sebenarnya dalam hidup seharian aku. Atas kertas azam tu memang nampak cantik, kemas, logik. Macam semuanya boleh dibuat lah. Tapi bila kerja dah mula sibuk, rutin dah tak teratur, bila badan dah mula rasa penat, azam tu tak mampu nak bertahan lama. So bila aku betul-betul review balik diri aku, kau boleh check video aku yang lepas macam mana aku buat review tahun 2025 aku, baru aku nampak yang gaya hidup aku selama ni menyukarkan aku. Malah ia memang set aku untuk gagal untuk capai cita-cita dan impian aku. Sebab tu kali ni aku tak nak ulang kesilapan yang sama. Aku dah jumpa cara yang aku rasa lebih efektif dan berkesan untuk aku set azam tahun baru aku. Aku gunakan teknik bijak. Untuk faham lebih mudah lagi, jom aku tunjukkan. Bijak ni sebenarnya adalah akronim untuk bermakna, inspirasi, jelas, aksi dan juga konsisten. Sebelum kau nak set azam menggunakan teknik bijak ni, sebenarnya ada satu perkara yang kau betul-betul kena ada dulu berkenaan dengan azam ni. Kalau kau tak ada benda ni, azam tu susah nak jadi. Iaitu kau kena ada perasaan menyesal, rasa susah, rasa kecewa dan kau betul-betul nak berubah dengan azam kau kali ni. Kalau kau buat azam ni sebab orang lain suruh, aku boleh pastikan yang azam kau tak akan tahan lama. So sebab tu kau kena jawab dulu soalan bermula dengan B, bermakna. Bermakna perlukan kita untuk menjawab soalan kenapa azam ni penting untuk hidup aku. Azam yang bermakna biasanya datang daripada ketidakselesaan dalam diri dan hati kau. Rasa yang dah lama kau simpan dan kau selalu terfikir-fikir pasal ni. Sebelum aku set apa-apa azam, aku tanya satu soalan jujur kepada diri aku. Kalau aku tak ubah sekarang, apa yang aku akan rasa setiap hari sepanjang tahun? Sekarang kita akan pergi satu persatu dengan contoh yang betul-betul berkaitan dengan hidup sebenar aku, iaitu aku nak turunkan berat badan, aku nak disiplin baca buku dan buat konten, dan aku nak perbaiki hubungan keluarga. Untuk berat badan, aku tanya, kalau aku tak ubah sekarang, apa yang badan aku akan rasa setiap hari tahun depan? Dan jawapan jujur aku adalah, aku akan terus cepat rasa penat, badan akan selalu rasa berat, dan setiap hari aku akan rasa tak selesa dengan diri aku sendiri. Tapi aku buat tak tahu je. Itu yang buatkan azam tu bermakna untuk aku. Bukan sebab tak nampak kurus, tapi sebab aku penat hidup dengan badan yang aku sendiri tak jaga. Untuk membaca dan buat konten pula, aku tanya, kalau aku terus tak membaca dan tak berkongsi, siapa aku akan jadi setahun lagi? Aku rasa aku akan jadi orang yang banyak consume social media dan aku tak akan berkembang ke mana-mana. Dan setiap kali aku ada idea, aku akan cakap dalam hati, nantilah, sampai akhirnya aku tak buat apa-apa dan aku tak nak jadi versi macam tu. Untuk hubungan keluarga pula, aku tanya, kalau aku tak berubah, apa yang isteri aku dan anak-anak aku akan rasa tentang diri aku? Dan jawapan aku, mereka akan rasa aku ada, tapi aku tak benar-benar hadir. Aku ada dekat rumah, tapi kepala aku dekat tempat lain, fikir pasal kerja. Aku takut nanti satu hari nanti diorang ni cari orang lain untuk meluahkan perasaan hati mereka. Itu yang aku tak nak. So bila aku jawab soalan ni dengan jujur, baru azam tu ada makna untuk aku. Bukan makna atas kertas, tapi makna kat dalam hati. Bila azam ni betul-betul dapat makna, baru kita boleh melangkah ke seterusnya. Inspirasi. Inspirasi ni bukan kata-kata semangat, bukan ayat yang besar, dan bukan benda yang buat kita rasa hebat sekejap. Inspirasi ni adalah gambaran hidup yang aku pegang, yang buat aku rasa nak kembali dan teruskan azam aku walaupun hidup aku susah dan serabut. Contoh inspirasi untuk turunkan berat badan aku adalah, aku nak bangun pagi dan rasa badan aku tak berat sangat. Aku nak bergerak tanpa rasa cepat penat. Aku nak pakai baju dan rasa selesa, bukan sekadar muat je. Yang paling penting, aku nak rasa aku jaga diri aku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri aku sendiri. Itu yang buat aku nak teruskan walaupun aku cuma jalan 10 minit hari ni. Contoh kedua adalah inspirasi untuk membaca buku dan buat konten. Inspirasi aku bukanlah berapa banyak buku aku baca. Inspirasi aku adalah aku nak rasa tenang dekat dalam kepala. Aku nak duduk diam dan fokus baca buku tanpa rasa gelisah untuk beberapa minit. Aku nak faham apa yang aku fikir, bukan scroll tanpa henti dekat phone. Untuk konten pula, inspirasi aku ialah bila aku tengok balik video-video yang aku dah share dan tulisan lama dekat blog aku nak cakap, ini idea aku, ini suara aku.
Ini pemikiran aku. Kalau apa yang aku kongsi ni ada membantu orang lain, Alhamdulillah. Kalau tak, sekurang-kurangnya aku tak simpan semua dalam kepala je. Aku harap apa yang aku share ni boleh membantu seseorang dekat tempat lain. Inspirasi ketiga, itu berkaitan dengan perbaiki hubungan keluarga. Inspirasi aku bukan jadi keluarga yang sempurna, bukan jadi seorang suami atau ayah yang flawless. Inspirasi aku ialah suasana. Aku nak baik rumah dan rasa rumah tu adalah tempat aku healing, bukan tempat aku tambah pening. Aku nak satu perbualan yang tak cepat tegang. Aku nak isteri dan anak-anak aku berani bercakap dengan aku tanpa rasa aku akan judge mereka. Dan satu hari nanti, bila diorang ingat pasal aku nak diorang ingat aku sebagai seorang yang hadir, bukan sekadar ada, tapi seorang yang sentiasa support mereka. So, inspirasi ni bukan suatu benda yang buat kita akan terus berlari, tapi ia buat kita tak berhenti. Bila aku dah pegang dengan inspirasi ni, baru aku boleh terus ke langkah seterusnya. Jelaskan apa sebenarnya aku nak buat. Jelas ni supaya otak kita tahu apa nak buat bila aku bangun esok pagi. Kalau setiap hari kita masih tanya apa aku nak buat hari ni, itu tanda-tanda azam tu belum cukup jelas. Untuk contoh yang pertama, jelas untuk turunkan berat badan. Azam yang tak jelas biasanya bunyi macam ni: aku nak sihat, aku nak kurus. Masalahnya otak kita tak tahu nak mula daripada mana. So bila aku buat azam yang lebih jelas, dia akan jadi macam ni: aku nak turunkan 6 hingga 8 kg dalam masa 6 bulan dengan berjalan 20 hingga 30 minit sehari 3 kali seminggu. Daripada ayat tu aku tahu apa yang aku nak ubah, berapa kerap aku kena buat, dan tempohnya adalah realistik untuk aku. Aku tak perlu fikir panjang-panjang setiap hari. Aku cuma ikut apa yang aku dah tetapkan. Contoh kedua adalah jelas untuk aku disiplinkan diri aku untuk baca buku dan buat konten. Azam yang tak jelas dia bunyi macam ni: aku nak rajin baca, aku nak konsisten buat konten. Bila aku jadikan azam ni lebih jelas, aku akan ubah dia jadi aku akan baca 10 hingga 15 minit setiap malam sebelum tidur, atau aku akan hasilkan satu konten ringkas setiap 2 minggu. Sekarang azam ni bukan lagi idea dalam kepala, dia dah jadi slot dalam kehidupan sebenar aku. Bila dah jelas macam ni, alasan untuk aku tangguhkan tu dia akan jadi makin kurang. Okay, contoh yang ketiga untuk jelas untuk perbaiki hubungan keluarga. Azam ni yang tak jelas, contohnya aku nak jadi lebih baik dengan keluarga, aku nak luangkan lebih masa. Azam ni memang tak jelas, kita tak tahu apa kita nak buat. So bila aku lebih jelaskan ayat ni, dia jadi bila aku balik rumah dari kerja, aku akan luangkan 30 hingga 60 minit tanpa telefon semasa makan malam, atau aku akan sediakan satu masa khas 1 hingga 2 jam setiap hujung minggu untuk aktiviti bersama-sama dengan keluarga. Sekarang ayat tu jadi lebih baik, ada shape. Aku akan nampak apa yang aku nak buat. So ayat yang aku selalu ingat dan kau pun patut ingat untuk bahagian jelas ni ialah, kalau azam tu buat kau selalu tertanya-tanya apa yang kau nak buat, itu makna azam yang kau buat tu tak cukup jelas. So bila arah kita dah jelas, barulah kita boleh ke next step tu, aksi sebenar yang boleh dibuat dalam hidup yang sibuk ni. So bila azam dah jelas, ramai orang selalu akan stop kat situ je. Hakikatnya azam ni selalu gagal sebab part ni, iaitu bahagian action, aksi. Masalahnya bukan azam tu lemah, tapi kadang-kadang apa yang kita set action atau aksi yang kita nak buat tu terlampau besar untuk hidup kita yang sebenar. Aksi yang betul adalah aksi yang kita masih boleh buat walaupun kita penat, sibuk dan tak ada mood. So contoh, aku bagi contoh yang pertama, aksi untuk turunkan berat badan. Aksi yang terlalu besar bunyinya macam ni: aku akan subscribe gym, aku akan subscribe gym membership, dan aku akan pergi ke gym setiap hari. Kalau selama ni seminggu pun belum tentu kita bersenam, tiba-tiba nak start pergi gym setiap hari, itu bukan disiplin lah, itu memang trap. Itu adalah trap untuk kita gagal. Aksi yang lebih realistik adalah aku akan berjalan 20 hingga 30 minit 3 kali seminggu. Dan yang paling penting sekali, aku kena set minimum untuk hari-hari aku yang teruk. Contohnya, kalau aku terlalu penat atau sibuk, aku tetap akan berjalan sekurang-kurangnya 10 minit. So, aksi ni memang nampak kecil, tapi ia boleh dibuat tanpa kita perlu tunggu semangat. Contoh yang kedua adalah aksi untuk disiplin baca buku dan juga buat konten. Aksi yang terlalu besar bunyinya macam ni: aku akan habiskan 1 buku seminggu, aku akan buat video setiap hari. Kalau realitinya kau pun kadang-kadang penat lepas balik kerja, plan yang macam ni cuma akan buat kau rasa bersalah bila kau gagal. Aksi yang lebih masuk akal adalah aku akan baca 10 hingga 15 minit setiap malam. Aku akan hasilkan satu konten ringkas setiap 2 minggu. Tak perlu tunggu inspirasi besar, cukup perbuatan kecil yang kau boleh ulang-ulang. Dan contoh ketiga, aksi untuk perbaiki hubungan keluarga. Aksi yang tak jelas biasanya bunyi macam ni: aku nak jadi lebih penyayang. Masalahnya otak kita tak tahu macam mana rupa penyayang tu. So aksi yang jelas dan boleh dibuat ialah, bila balik rumah, aku akan letak telefon jauh-jauh dan fokus berbual dengan family untuk selama 30 ke 60 minit. So part aksi ni adalah tempat di mana azam berhenti menjadi niat. Ia tak perlu perfect, ia perlu cukup kecil untuk kita buat dan cukup jelas untuk kita ulang. Kalau aksi tu hanya boleh dibuat kalau hidup kau tenang, itu bukan aksi, itu hanya angan-angan. Sebab kau kena ingat, sepanjang tahun hidup kau memang jarang ada masa yang tenang. Lepas ni ada satu lagi benda yang akan tentukan azam ni akan hidup ataupun mati, iaitu konsisten. Kalau aksi adalah langkah pertama, konsisten adalah keputusan untuk kita terus kembali walaupun langkah tu tak sempurna. Ramai orang ingat konsisten ni bermaksud buat setiap hari, tak boleh gagal, tak boleh terlepas. Sebenarnya itu bukan konsisten. Itu adalah ideal yang tak wujud dalam hidup yang sebenar. Konsisten ni bermaksud aku tak berhenti sebab aku terlepas sekali.
Aku bagi contoh untuk konsisten untuk aku turunkan berat badan. Konsisten bukan berjalan setiap hari tanpa gagal. Sebab ada hari yang aku memang takkan larat untuk berjalan. Sebab aku penat bahagian mental. Konsisten ni ialah hari ni aku tak sempat berjalan 30 minit, esok aku akan buat lagi. Ataupun mungkin aku just berjalan 5 atau 10 minit hari ni. Dan aku tak anggap itu adalah kegagalan. Berat badan ni dia tak turun sebab satu hari yang sempurna. Dia turun sebab kita teruskan dan tak berhenti bila hari-hari yang tak sempurna. Contoh yang kedua, konsisten adalah untuk baca buku dan buat konten. Konsisten ialah hari ni aku baca 2 muka surat tapi aku masih baca buku. Atau minggu ni konten aku ringkas dan biasa-biasa je tapi aku masih muncul. Konsisten bukan soal kualiti sempurna. Ia soal kehadiran secara berulang-ulang. Yang aku bagi contoh yang ketiga, iaitu konsisten untuk perbaiki hubungan keluarga. Konsisten adalah bila aku tersilap cakap, aku cuba perbaiki balik. Bila aku terleka dengan telefon, aku letak telefon tu ke tepi. Hubungan ni dia tak rosak sebab satu hari kita penat. Ia rosak bila kita berhenti untuk hadir. Konsisten bukan buat setiap hari, konsisten adalah tak berhenti. Yang penting bukan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita kembali. So bila aku kumpul semua ni, aku sadar satu benda. Azam yang gagal bukan sebab kita malas. Azam itu gagal sebab ia tak sesuai dengan hidup sebenar kita. Bijak ni ajak aku untuk cari makna dahulu, pegang inspirasi yang betul, jelaskan arah, buat aksi-aksi yang kecil dan terus konsisten kembali walaupun tak sempurna. Azam yang boleh dikekalkan bukan adalah azam yang cantik kat atas kertas, tapi azam yang boleh hidup dalam rutin harian kita. Kalau kau nak cuba benda yang sama, kau tak perlu buat banyak. Kau ambil satu azam je, kau cuba jawab menggunakan teknik bijak yang aku cadangkan ni. Dan ini satu step yang sangat penting yang aku buat. Kau tulis azam baru kau dan letak kat tempat yang kau boleh nampak, supaya kita selalu ingat azam kita. Untuk aku letak dekat wallpaper handphone aku letak atas meja dekat office. Untuk jadikan aku lebih konsisten, aku set dalam kalender untuk reminder diri aku setiap hari. Dan kalau kau nak set azam tahun ni, jangan tanya azam ni cantik ke tak, tapi kau tanya satu soalan je, azam ni sesuai tak dengan hidup aku yang sebenar? Kalau sesuai, teruskan. Kalau tak, kau ubah. Tak perlu sempurna, yang penting jangan berhenti. Kalau kau suka video ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.